Berdasarkan kisah dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf mengalami ujian berat, dipenjarakan meskipun tidak bersalah. Dalam tafsir Ibn Kathir, dijelaskan bahawa Nabi Yusuf dipenjarakan selepas menolak godaan Zulaikha dan memilih penjara daripada melakukan maksiat. Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran meriwayatkan bahawa Nabi Yusuf menghabiskan bertahun-tahun dalam penjara, namun tetap sabar dan menggunakan masa itu untuk berdakwah kepada rakar sepenjaranya. Dua orang pembantu raja yang dipenjarakan bermimpi dan Nabi Yusuf mentadbirkan mimpi mereka dengan tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 33, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka." Nabi Yusuf memilih kesempitan penjara daripada kemewahan haram. Di dalam penjara, dia mentadbirkan mimpi Raja Mesir tentang 7 lembu gemuk dan 7 lembu kurus, lalu dibebaskan dan dilantik sebagai Menteri Kewangan. Kisah ini mengajarkan kita, kesabaran dalam kesusahan membawa kepada kemuliaan. Kebersihan diri lebih berharga daripada kemewahan haram. Subscribe sekarang untuk lebih banyak kisah teladan para Nabi. Komen sabar jika anda rasa kisah ini mempunyai banyak pengajaran.